Hai semua, bersama saya, hos pada hari ini dalam segmen Biar Tahu Jangan Keliru. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Herni untuk menjawab soalan yang diajukan oleh saya. Ustazah, saya nak tanya. Semalam dekat radio, saya terdengar diorang cakap pasal 10 malam di bulan terakhir Ramadan. 10 malam tu malam Lailatul Qadar kan? Jadi saya nak tanya, amalan apa yang bagus untuk dibuat di malam Lailatul Qadar? Okay, terima kasih Adik Ahmad Zikri atas soalan yang diberikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, antara amalan yang terbaik di 10 malam terakhir ialah solat, iaitu solat taubat atau solat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah tu tak kira berapa pun nilainya. Yang keempat, memperbanyakkan istighfar. Dan yang kelima, memaafkan orang. Sebelum kita tidur, kan lebih baik kita memohon kepada Allah, memohon kemaafan dan memaafkan semua orang. Okey, boleh tak Ahmad Zikri mengamalkannya? InsyaAllah. Okey, terbaik. Itulah antara amalan yang kita boleh buat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Okey, saya berharap semua rakan-rakan yang ada di luar sana tu boleh amalkan amalan ini. Okey, jumpa lagi di vlog seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.